Kalau kepala kerap berdenyut dan leher selalu rasa tegang, itu boleh jadi petanda tekanan darah dalam badan tak terkawal. Sebab bukan semua sakit kepala datang sebab penat. Ada yang berkait dengan aliran darah yang kurang lancar dan tekanan pada salur darah. Kawan aku dulu jenis kerja duduk lama, selalu stres. Kadang tidur pun tak cukup. Mula-mula dia ingat pening biasa je. Sekejap okey, sekejap datang balik, dia ingat sebab kurang rehat. Pergi urut, minum kopi, makan ubat tahan sakit, tapi makin lama rasa dia makin pelik. Kadang kepala berdenyut dari belakang sampai ke dahi. Leher rasa tegang, bahu pun keras. Nak fokus kerja pun susah. Bila bangun pagi, kepala masih berat. Duduk lama sikit terus rasa berpinah. Dia try macam-macam. Minum air banyak, rehat awal, pergi urut, tapi kepala tetap datang balik. Lepas tu baru dia perasan. Setiap pagi kepala rasa berat. Naik tangga sikit terus rasa berdebar. Malam susah tidur sebab kepala tak selesa dan badan rasa tak tenang. Lepas jumpa doktor cakap tekanan darah dia tinggi dan memang kena jaga dari awal. Sebab bila tekanan darah tak terkawal, salur darah bekerja lebih kuat dan lama-kelamaan boleh tingkatkan risiko komplikasi kesihatan. Aku terus recommend dia cuba kapsul ombak damai, gabungan herba tradisional yang membantu menyokong tekanan darah yang sihat, melancarkan aliran darah, melegakan rasa kepala berat, pening serta leher yang tegang. Dia terus ikut cara makan yang disyorkan mengikut berat badan dan amalkan setiap hari secara konsisten. Hari ketiga dia cakap kepala dah rasa lebih ringan. Hari kelima leher dah tak setegang dulu. Hari ketujuh dia sendiri cakap, bro, baru aku sedar. Rupanya selama ni aku ingat cuma penat kerja. Tapi tekanan darah aku yang sebenarnya kena jaga. Lepas tu dia rasa lebih selesa nak buat kerja harian. Tidur malam pun lebih lena. Bangun pagi tak rasa berat kepala macam dulu. Kalau kau tengah selalu sakit kepala, kepala rasa berat, leher tegang atau selalu rasa berpinar, jangan tunggu sampai badan bagi isyarat yang lebih serius baru nak mula jaga kesihatan. Try kapsul ombak damai. Amalkan ikut cara makan yang disyorkan setiap hari. Klik terus beg kuning atau link tulisan kat bawah ni sekarang.